Okay, Assalamualaikum kan. Video kali ni aku nak unboxing ni lah DJI Osmo Pocket yang terbaru. Yang ni keluaran tahun lepas dah sebenarnya, tapi tahun ni aku baru dapat rezeki dapat beli. Yang buat aku jadi nak memilikinya adalah sebabnya satu, dia ada 1 inci CMOS. Yang ni boleh sehingga 4K 120 frame per second. Lepas tu dia ada 2 inci screen. And then 3 axis gimbal, dia stabilize tu memang A. Lepas tu dia ada active track 6.0. Lepas tu dia ada D-Lock untuk color grading memang A. Lepas tu banyak lagi lah. Yang paling aku berkenan adalah sebab dia kecil, dia stabilize dan dia quality gambar dia memang A. Dan ni kedai ni bagi aku percuma ni, Micro Drive. Yang ni di kedai, kalau orang berminat boleh klik description kat bawah. Yang ni dalam ni dia kata, yang ni aku ambil creator combo. Jadi aku dapat DJI Osmo Pocket 3, protector cover, DJI Mic 2 transmitter, handle with 1.4 trip. Yang ni yang battery handle dia, lepas tu dia ada yang extend ketinggian tu. Lepas tu ada mini tripod, type C, carry bag, DJI mic flip magnet. Lepas tu ada windscreen, wide angle lens dengan wrist strap yang kat tangan tu. Okay, sekarang ni kita tengok aku unboxing ya. Kita tengok apa ada dalam box dulu. Yang ni stiker, yang ni quick start guide, yang ni safety guidelines, dalam box ni pula protector cover. Khususnya aku nak unboxing ya. Yang ni Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mic DJI, sama dia nampak transparent dalam ni. Yang ni transmitter ni, DJI mic 2 transmitter ni, kalau beli dia saja lebih kurang dalam 400 macam tu. Yang ni dia bateri dia kata. Bateri tambahan untuk DJI Osmo Pocket. Yang ni mini tripod. Yang ni untuk silap aku dia extend lah kepada apa nama, DJI Osmo Pocket tu, dia boleh buat lebih tinggi sikit. Yang ditunggukan DJI Osmo Pocket 3. Oh, cantik ya. Ni je tengok aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dia pusing je. Wow, Masya Allah, cantik oh. Wow. Oh, bahasa China ya. Oh, bahasa macam mana ya. Nanti aku study dulu lah. Okay, aku takut nak main ni. Okay, just pusing macam tu je. Okay, aku sudah masuk. Masuk macam ni. Bismillah. Okay, saya masuk macam ni. Oh, menggeletar kat tangan aku ni. Yelah, benda sensitif kan. Benda baru pula. Ni dia punya casing ya. Ada orang kata kalau casing dia macam ni tak berapa tak mana, sebab dia masih terdedah kan. Jadi aku ada beli satu tambahan. Ni cover untuk DJI Osmo Pocket ni. Okey, macam ni. Dia just masuk macam ni je. Oh, Masya Allah. Dah full protect dah, nampak tak? Dan dia ada siap bagi ni lagi. Stripe, maknanya lebih cover lah, tak senang buka. Berbanding ada setengah orang promo tu, yang cover tu dia perlu, dia macam tak gunalah cover yang DJI bagi ni. Sedangkan cover DJI bagi ni yang molek punya. Jadi hanya tambah yang cover depan ni je. Yang ni pun murah protect. Nak buka pun senang je, just buka macam ni, tarik je. Bismillahirrahmanirrahim. Benda baru kan. Dah. Then bateri, kita masukkan mini tripod. Dah boleh letak macam table macam tu. Hands free Okay kan, kalau awak mau suka video aku unboxing macam ni, nak tahu lebih lanjut pasal DJI Osmo, jangan lupa subscribe aku punya YouTube, like, komen dan share jika bermanfaat untuk sebagai rujukan lah. DJI Osmo ni banyak dah boleh guna untuk konten-konten kreator. Kalau awak suka video aku macam ni, tolong support aku punya YouTube channel. Sekian daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.